Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube guys. Motor aku dah kembali hidup setelah setahun tak bergerak dan tersadai dekat bawah rumah, dan aku dah hantar cuci. Memandangkan tu hari motor aku ni lama tak hidup sebab aku punya bawah seat ni kunci dah hilang. Aku terpaksa panggil member aku datang buka cover set depan ni, cabut satu kabel dekat dia, kabel seat untuk tarik seat tu buka. Jadi bila dah tarik seat kau buka, kabel ni tercabut. Jadi aku minta nak bengkel tolong pasangkan balik kabel ni lah. And then aku nak pergi basuh lagi sekali. And then aku nak cari fire. Sebelum tu aku mengucapkan selamat hari raya, maaf saya batin. Selamat hari raya Aidilfitri, maaf saya batin. Dan saya minta maaf setelah beberapa bulan saya tak update video. Setelah setahun tak bergerak, tersadai, berhabuk. Bila aku lupa nak ambil video masa tu, phone aku pun ada problem, tak boleh nak ambil video. Asyik full storage. Hari ni aku baru ambil kesempatan ambil video lah. Hari ni baru ada kesempatan untuk buat video. Tapi pasal MVX saya ni lah, saya akan buat video. Jadi korang tonton sampai video ni sampai habis. Jangan lupa tekan butang subscribe, support channel YouTube saya ni, like, share dan komen. Okay, stay tune guys. Akhirnya Y connect tu boleh buang. Punca lah, buka sana buka sini. Punca tu ya. Okay geng, aku dah siap tukar side mirror. Side mirror yang tu tak boleh pakai dah, tak nampak gila. Ini member aku bagi kat aku. And side mirror ni dia nampak cantik lah, dia boleh kalau nak cantik kita boleh ni, tapi badan aku besar jadi aku terpaksa buka lah. Okay, motor aku dah hidup geng. Motor aku dah hidup dah guys. Alhamdulillah selama ni aku dah buat motor, dah tukar bateri. Tiba-tiba aku tak bawa motor ni, bateri tu weak balik disebabkan Y connect tu. Jadi aku dah tukarkan bateri baru. Bila dah tukar bateri baru, aku terus cek buyer lah. Dah lama dah aku tak update video pasal motor aku ni. Jadi inilah dia, motor aku masih ada dan masih elok lagi guys, boleh hidup. Itu hari video yang kau nampak buat itu baru lepas start sebab aku masuk fuse putus. Rupanya disebabkan aku cabut Y connect baru okey. Jadi itu yang aku bersorak tu, memang aku siap rakam kan, cabut sana cabut sini, tak boleh hidup kat motor ni. Jadi sekarang motor ni dah hidup dan kita akan cepat-cepat cari buyer lah, insyaAllah. Korang nantikan video aku jual kat siapa yang beli motor aku, korang tengok sendirilah. Jadi video aku sampai di sini saja. Aku dah siap tukar side mirror ni. Bila dah tukar side mirror ni, memang cun lah. Memang cun guys. Memang cantik guys. Okay, siapa yang dapat motor aku ni memang cukup cantik lah. Harap owner baru dapat jaga dengan baik. Siapa yang tengok video aku ni, siapa yang terbeli motor aku ni, aku harap dia dapat jaga yang baik. Sebab aku jaga mileage memang rendah gila, 8,000 saja. Tapi disebabkan MVX dah tak ada demand, aku terpaksa lepaskan dia. Okay, nantikan next video akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe, support channel YouTube aku ni. Next video akan datang. Tunggu saja siapa yang beli motor aku ni guys. Sampai sini saja video saya. Bye. Assalamualaikum. Bye.